Bayangkan seorang anak, matanya bersinar apabila bercakap tentang minatnya, dia bersemangat, dia gembira, tetapi setiap kali dia berkongsi minat itu, dia dipandang rendah dibandingkan dipatahkan semangatnya. Persoalannya, berapa ramai anak yang kehilangan keyakinan bukan kerana mereka tiada bakat, tetapi kerana minat mereka tidak pernah dihargai, kerana satu hakikat yang sangat mendalam ialah ini minat anak yang dihormati akan berkembang menjadi potensi, tetapi minat yang dipatahkan boleh memadamkan keyakinan diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang saya hormati, setiap anak dilahirkan dengan keunikan tersendiri. Ada anak yang minat membaca, ada yang suka melukis, ada yang suka teknologi, ada yang suka sukan. Minat ini bukan perkara kecil. Ia adalah petunjuk kepada potensi dan kekuatan diri mereka. Namun, dalam dunia hari ini, ramai anak tidak mendapat ruang untuk mengembangkan minat mereka. Kenapa? Kerana minat mereka sering dibandingkan dengan kehendak orang dewasa. Masalah sebenar bukan kerana ibu bapa tidak mahu anak berjaya. Masalah sebenar ialah apabila kita hanya mengiktiraf minat yang sesuai dengan kehendak kita. Kita mula berkata, itu tak ada masa depan. Itu hanya hobi. Fokus pada benda yang lebih penting. Tanpa sedar, kita sedang mematahkan sesuatu yang sangat penting dalam diri anak. Apabila minat mereka tidak dihargai, mereka hilang semangat. Mereka hilang keyakinan. Mereka mula menyembunyikan diri sebenar, lebih membimbangkan. Ada anak yang akhirnya hidup tanpa arah kerana terlalu lama dipaksa menjadi orang lain. Masalah sebenar ialah apabila kita melihat semua anak perlu berjaya dengan cara yang sama. Sedangkan setiap anak mempunyai jalan dan potensi yang berbeza. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam keibubapaan. Minat adalah pintu kepada potensi anak. Satu, minat membina motivasi. Apabila anak melakukan sesuatu yang diminati, mereka lebih bersemangat, mereka lebih fokus, mereka lebih konsisten. Minat menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Dua, menghormati minat membina keyakinan. Apabila ibu bapa menghargai minat anak, anak rasa dihormati, anak rasa diterima, anak lebih yakin dengan diri sendiri. Tiga, potensi berkembang dalam sokongan. Ramai anak berjaya kerana ada yang percaya kepada mereka, ada yang memberi ruang, ada yang menyokong minat mereka. Kadang-kadang satu sokongan kecil daripada ibu bapa boleh mengubah seluruh masa depan anak. Saya ingin berkongsi satu kisah. Seorang anak sangat meminati seni lukisan. Setiap hari dia melukis. Namun setiap kali menunjukkan hasilnya, dia dipandang rendah. Dia diberitahu bahawa minat itu tidak penting. Lama kelamaan, dia berhenti melukis. Bukan kerana dia tidak berbakat, tetapi kerana dia kehilangan sokongan. Kisah kedua, seorang anak yang juga mempunyai minat tersendiri. Ibu bapanya mungkin tidak begitu memahami bidang itu, namun mereka memilih untuk mendengar, memberi galakan, menghargai usaha anak perlahan-lahan. Anak itu berkembang, minatnya menjadi kemahiran, kemahirannya menjadi kejayaan. Perbezaan antara dua anak ini bukan pada bakat, tetapi pada sokongan yang mereka terima. Tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa yang saya hormati, dalam membesarkan anak-anak, kita perlu belajar melihat mereka sebagai individu yang unik. Bukan semua anak akan berjaya dengan cara yang sama dan itu tidak salah. Yang penting ialah anak mempunyai arah, anak berkembang dengan baik, anak menjadi insan yang bertanggungjawab dan bahagia. Mulakan dengan refleksi, adakah kita mendengar minat anak? Adakah kita menghormati keunikan mereka? Adakah kita memberi ruang untuk mereka berkembang? Mulakan dengan langkah kecil, tanyakan apa yang mereka minat, beri peluang mereka mencuba, sokong usaha mereka walaupun kecil. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetua AI.
Di sini kita berkongsi motivasi dan panduan untuk membantu ibu bapa membina generasi yang hebat dan bertanggungjawab. Tekan butang subscribe sekarang, kongsi video ini kepada ibu bapa yang lain kerana kita mahu melihat lebih ramai anak membesar dengan keyakinan dan sokongan daripada keluarga mereka sendiri. Ingatlah, hormati minat anak. Kerana di sebalik minat itu mungkin tersembunyi potensi besar yang akan mengubah masa depan mereka. Teruskan mendengar, teruskan menyokong kerana anak yang hebat lahir daripada ibu bapa yang percaya kepada kemampuan mereka. Terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi ibu bapa yang bukan sahaja mahu melihat anak berjaya tetapi juga membantu mereka berkembang menjadi diri mereka yang terbaik dengan penuh kasih sayang dan keyakinan.